Ini adalah sebuah skuter yang bagi aku harga dia mampu milik dan design dia cantik tau. So korang tengoklah motor dia. Lampu depan dia tu. Baik guys. Okay. Ini adalah Griffin W Moto Griffin 205. Korang nampak ni? Ulama. Harga dia bawah 10,000 je guys. Tapi korang dapat dengan design yang bapak baik ni Alright. Okay, untuk motor ni berkapasitikan enjin 198cc. Okay, ada liquid cool, final drive dia menggunakan belting. Kuasa dia 19.4 horsepower dan 17.5 Newton meter of torque. Okay, bagi aku untuk skuter ni kan, dia boleh menjadi pencabar kepada skuter 150 dan juga kepada pencabar kepada skuter 250. Sebab dia berada di antara cc dia cuma 198cc sahaja. Okay, untuk sistem brake hadapan dia menggunakan sistem brake cakra, ada dual channel ABS. Okay, sistem suspension dia menggunakan telescopic fork biasa saja. Okey lah untuk harga dia ni. Okay, untuk motor ni juga yang paling best didatangkan dengan kamera hadapan guys, nampak? Harga bawah 10,000, cc 200, dapat kamera depan macam ni. Padu. Okay, untuk lampu hadapan dia korang tengok daripada DRL. Jarang gila. Tengok daripada depan ni DRL dia. Nampak tak tu? Ui, baik guys. Okay, datang dengan winglet kiri dan kanan tu. Okay, untuk sistem brake belakang dia menggunakan sistem brake cakra juga. Okay, dual channel ABS juga. Best lah. Okay, sistem suspension belakang dia menggunakan dual shock absorber. Ada tabung. Okay, preload. Boleh adjust, jangan risau. Okay, saiz tayar dia depan dan belakang adalah 14 inci. Nampak tu. Very nice, very nice. Okay, antara ciri lain yang ada pada motor ni didatangkan dengan kapasiti tangki 11 liter guys. So 11 liter boleh pergi lebih kurang dalam 200 hingga 300 km plus lah. Menggunakan sistem kunci smart key, meter TFT digital berwarna. Cantik. Okay, untuk seat dia pula pun agak selesa. Ada backrest kat belakang sini. Okay, dia punya floorboard pun bagi aku agak luas juga. Korang boleh tengok tu. Okay, bagi aku agak luas juga untuk floorboard dia. Selesa lah. Nampak tu. Ini kalau buat pillion memang best. Okay, dia datangkan juga dengan storage bawah seat lah. Nampak. So, anggaran boleh letak dalam satu biji helmet sahaja dekat dalam bawah seat ni. Korang letak satu full face ataupun satu open face, okey lah. Kemudian dia ada lubang air tau, nampak tu. Dia ada lubang air kat sini. So in case korang letak barang apa-apa ke ataupun basah dalam dia ke, air boleh keluar kat situ. So untuk motor ni, korang rasa berbaloi ke tak berbaloi? Harga dia bawah 10k je. Tapi korang dapat spek yang bagi aku sangat premium lah. Alright, nampak bahagian belakang dia. Datang dengan winglet guys.